Menteri boleh dapat penjelasan. Isu yang saya bangkitkan tentang pemutihan ini ialah di bawah kerajaan Barisan Nasional yang lama, semua pemutihan ini mesti melalui ejen, dan yang membolehkan ramai menguntung daripada pemutihan itu. Apa yang berlaku ialah agak susah untuk mendapat pekerja baru. Mereka terpaksa datang ke satu tempat saja, iaitu Kementerian Dalam Negeri, satu pejabat saja di Putrajaya, di mana ramai majikan-majikan terpaksa beratur pukul 3 pagi untuk mendapatkan permit, dan begitu juga dengan pembayaran levy pembaharuan. Ini menyebabkan ramai lagi di kawasan luar bandar mendapati sukar sangat untuk pemutihan dijalankan. Sebab itu saya memohon kalau pihak kerajaan telah memberi perluan yang terakhir, iaitu melalui semua pejabat immigration kawasan tempatan, perlulah diberikan peluang itu, kerana ramai bukan tak nak buat bayaran levy atau memperbarui permit ataupun membuat permohonan pekerja asing, tapi terlalu sukar masa yang lampau, dan jumlahnya seperti yang dianggarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri 4 juta orang. Jadi memang daripada angka yang tadi, memang pemutihan banyak telah dibuat, tetapi lagi berapa juta lagi mungkin yang tidak sempat kerana begitu susahnya untuk pemutihan dibuat. Sebab itu saya mohon, memandangkan kita masih memerlukan pekerja asing ini, dan rugutan ramai daripada rakyat ialah dengan tiba-tibanya ditangkap besar-besaran pekerja asing ini, banyak industri terutamanya perladanan, pembangunan, construction, ada pembangunan, dan juga sektor pertanian dan kilang-kilang memerlukan mereka. Kalau boleh diberikan satu peluang di mana mereka dengan senang boleh pemutihan boleh dibuat. Itulah perkara yang saya bangkitkan. Dan juga kerajaan boleh dapat levy berbilion-bilion ringgit lagi. Kebaikannya. Ya, Tuan Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Saya berbeza pandangan dengan Yang Berhormat, kerana dahulu pun saya berada di sini, tapi sama geng-geng yang ada di depan saya ni dalam Barisan Nasional. Saya pernah jadi pengurusi jawatan kuasa Kabinet Pekerja Asing sebagai timbalan Perdana Menteri juga dulu. Dan di waktu itu saya bila masuk bertanggungjawab untuk meneliti masalah pekerja tanpa izin ni, dan cadangan yang dibawa pada saya ialah memutihkan mereka, iaitu selepas bekas menteri dah putih dahulu, 2 kali putih dah. Jadi saya bertahan supaya tidak ada dilakukan pemutihan, kerana saya berpendapat bahawa seharusnya kita tidak memberikan satu isyarat yang salah, iaitu tak apa bawa masuk pekerja asing tanpa izin, akhirnya mereka akan putih daripada halal atau haram jadi halal. Jadi sebab itu saya resist, tapi akhirnya terpaksa juga tunduk kerana tekanan. Sekarang di sebelah Pakatan Harapan, saya mempunyai pandangan berbeza. Kerana kalau kita masih meneruskan usaha untuk memberi amnesti dalam istilah bahasa Inggeris atau pemutihan, maka tidak akan terhenti masalah parti dalam negara kita. Mereka yang terlibat dalam sindiket-sindiket yang membawa masuk pekerja-pekerja asing, baik Bangla, baik Indonesia dan sebagainya, masuk ke seluruh curug-curug negara kita, dan lepas tu disimpan di banyak tempat, di ladang dan sebagainya. Ini akan memberikan isyarat yang cukup buruk bahawa Malaysia adalah negara apa dia panggil heaven on earth, ataupun di mana jalannya bertatah dengan berlian, dan mereka boleh datang sesuka hati walaupun haram, parti tanpa izin akhirnya akan dihalalkan oleh kerajaan sendiri. So that will give you, sorry sir dalam bahasa Inggeris, a very wrong signal. Sebab itu walaupun Yang Berhormat cakap itu benar, jumlah pekerja tanpa izin ramai. Yang penting sekarang ini bagaimana kita nak mengambil langkah supaya kita kawal dan ambil tindakan-tindakan yang tegas. Saya dah boleh maklumkan bahawa di bawah KDN dan di bawah Jabatan Immigration, langkah dibuat secara berterusan, menangkap sampai tempat untuk menyimpan mereka pun tak cukup. Tetapi kalau kita tak lakukan sedemikian dengan secara lebih tegas, mengambil langkah dan tindakan untuk membawa mereka pulang ke negara asal mereka dengan kerjasama kedutaan dan sebagainya, nanti akhirnya besok
Sekarang pun sudah menjadi masalah besar dalam negara bahawa melambak-lambak pekerja asing yang kita tak kenal. Muka sama tapi yang halal dan haram duduk sebelah menyebelah. Jadi isu ini besar. Dan disebabkan itu di kementerian saya sekarang ini saya sedang mengambil satu langkah yang lebih tegas dengan memanggil semua pihak-pihak yang terlibat di bawah Jabatan Immigration. Cara bagaimana kita nak menghalang ini? Saya memerlukan dukungan dan sokongan daripada semua peringkat pimpinan, termasuk daripada pihak kampung, mungkin bandar dan juga pihak ahli-ahli yang berhormat. Cara bagaimana kita sama-sama boleh bekerja dalam kita nak menyediakan pekerjaan untuk orang kita dan menyediakan peluang-peluang supaya ladang, kilang dan sebagainya mengadakan pekerja yang mencukupi. Kita nak tentukan janganlah usaha untuk membawa pekerja asing tanpa izin itu berterusan. Sebab itu saya berbeza pandangan yang berhormat. Boleh kita bahas panjang lebar, tapi saya fikir dalam Dewan ini saya tidak bersetuju untuk kita terus-menerus memberikan pengampunan dan ini memberikan isyarat yang cukup buruk. Dan inilah sebabnya pada hari ini kita tak nak menyelesaikan masalah pekerja asing tanpa izin dalam negara kita, Tuan Yang Ditua.